Halo guys, selamat petang. Hari ini ikut YK dari Home Property pergi tengok satu bungalow dekat Riverview Kemensa. So this is the corner lot. As you can see, the car porch is big. Banyak ini collector's car. Sini rumah dia land size sudah 10,000. So you tengok owner dia buat banyak tempat lepak dengan kawan, dengan saudara. Sebab dia corner unit, so dia space memang besar. Sini ada tempat outdoor. Lepas tu, this is the extended part. Owner dia buat satu tempat outdoor dining. So kalau dia punya member datang, dia punya kawan datang, boleh lepak dekat sini lah. Memang privacy. Sebelah tak ada orang dah. Lepas tu, lagi satu tempat. Boleh kasih you buat outdoor dining juga, atau BBQ area lah. So tengok sini. Cantik. Ini rumah dia 3 tingkat bungalow ya. So dia land size 10,000. Memang besar. Itu build out pun besar. So kalau ada bos yang nak cari rumah, ada privacy, ada tempat space yang besar, boleh lepak dengan family, this one is very suitable. So this is the entrance of the house, the foyer. Bawah satu guest room dengan bilik air. Okay. The living area. Banyak cantik. Double volume ceiling. Sini ada satu family area. This is the indoor dining. Okay. Lepas tu kitchen with a mat room at the back. So let's proceed to the second floor. Guys, bilik air pun cantik. Banyak bagus decoration owner buat ni. Let's move on to the second floor. Guys, ini rumah dia freehold, individual title. Lepas tu dia gated and guarded. Siapa ada minat, DM, okay? Sini tempat storage, master room. Lagi satu bilik sini. Double volume ceiling. This is the extra part on a deed. Tempat besar. Boleh lepak dengan family dah. So the second floor kita ada 2 bilik, okay? Master room dengan 1 bilik. Third floor ada 5 bilik. So total ini rumah ada 8 bilik lah. 8 bilik tambah 1 bedroom, okay? 2 bilik memang banyak. Semua dia ensuite, okay? Semua ada bilik air, ada balkoni. Okay, rumah memang besar. So guys, siapa yang minat dekat bungalow ini, drop me a DM. Thank you.